Hai, Assalamualaikum. Video kali ini, jom saya kongsikan cara untuk panjangkan tempoh sah kredit Selcom. Jadi, kepada anda yang nak panjangkan tarikh luput kredit Selcom, semoga video ni dapat membantu anda semua. Untuk step pertama, pada telefon anda kena buka aplikasi panggilan. Kemudian, dekat sini anda perlu masukkan kod bintang 118 pagar. Kemudian, sila tekan call. Anda akan dapat melihat beberapa pilihan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Selcom. Anda kena pilih menu My Account. Jadi, dekat sini anda masukkan nombor 1. Lepas tu, sila tekan Set. Kemudian, untuk panjangkan tempoh sah kredit, anda perlu pilih menu 3 iaitu Extra Credit Validity. So, sila type nombor 3. Lepas tu, tekan Send. Di paparan ini, anda diberi 3 pilihan iaitu RM1 untuk tempoh 1 hari, RM2 untuk tempoh 3 hari, RM8 untuk tempoh 15 hari. Okey. Lepas anda dah masukkan pilihan anda dekat bahagian sini, anda perlu klik dekat bahagian Send dan dekat sini anda perlu masukkan nombor 1 untuk pengesahan pembelian. Seterusnya, anda klik Send. Okey, anda akan menerima SMS daripada pihak Selcom untuk mengesahkan pembelian anda tadi. Jadi, anda buka SMS anda. Lepas tu dekat sini dah dinyatakan bahawasanya anda perlu balas SMS tersebut. So, kita perlu type yes dan masukkan berapa hari yang kita nak tadi. Lepas tu, klik send. Okey, sekiranya anda menerima SMS yang kedua, SMS yang macam ni, itu maksudnya anda telah pun berjaya panjangkan tempoh sah kredit Selcom anda. Okey? Simple kan? Apa-apa pun. Jom buat dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.